5 waktu mustajab berdoa di bulan Ramadan. Tak buat 5 waktu ni sangat-sangat rugi. Sebelum tu, jangan lupa follow, like, sharekan dan jangan lupa untuk repost supaya ramai lagi dapat manfaat daripada sharing Fizzah hari ini. Semoga apa yang kita hajati selama ni termakbul dengan izin Allah dengan doa di 5 waktu di bulan Ramadan. Jangan lupa komen Alhamdulillah. Yang pertama, ketika masuknya waktu sahur. Ketika orang sedang tidur, kita bangun dan berdoa ketika itu. Kita ambil peluang untuk berdoa kepada Allah. Kedua, waktu paling dekat dengan berbuka. Kalau 20 minit dengan 5 minit, 5 minit lebih afdal berdoa bila mana dekatnya dengan waktu berbuka. Ketiga, pada hari Jumaat, iaitu daripada asar sehingga maghrib. Waktu ini bukan sahaja pada bulan Ramadan tetapi pada setiap hari Jumaat. Ambil peluang untuk berdoa ketika itu kerana pada saat itu ada satu masa yang Allah akan angkat doa kita dan memakbulkannya. Yang keempat, sepanjang bulan Ramadan. So, jom ambil peluang untuk berdoa pada bila-bila masa sahaja pada bulan Ramadan. Yang kelima, pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Moga kita semua dapat mengamalkan berdoa di dalam Ramadan ini dalam 5 waktu yang Fizzah sebut tadi. Dia jadi, pasti jadi.